tajuk kita malam ni agak panas sikit. Kan? Agak panas sikit. Sebab hari ni, malam ni kita akan berbincang tentang perkara yang berkaitan dengan siasah ataupun politik Islam. Tapi bukan politik parti, tuan-tuan. Kita kena bezakan di antara dua benda ni. Kita bukan nak cerita mana-mana parti, tapi kita nak cerita prinsip-prinsip yang Islam letakkan. Yang letakkan supaya kita boleh jadikan dia sebagai panduan. Kerana dalam Islam semuanya lengkap. Islam itu adalah agama yang syumul. Syumul ni lengkap, sempurna. Semuanya ada dalam Islam. Kita nak apa semuanya ada, dia ajar. Daripada sekecil-kecilnya, apa dia tuan-tuan? Perkara yang paling kecil yang diajar oleh Islam adalah macam mana nak masuk toilet. Macam mana nak keluar daripada toilet. Itu paling kecil lah. Tapi juga diajar dalam Islam. Apatah lagi perkara yang berkaitan dengan politik. Politik yang berkaitan dengan kuasa. Berkaitan dengan kepimpinan negara. Okey? Jadi benda ni benda besar, tuan-tuan. Sebab itulah Islam meletakkan garis panduan supaya bila kita memilih. Sebab kenapa saya pilih tajuk ni sebagai tajuk maqasid ikhtiar al-qadah fil Islam ataupun maqasid yang memilih pemimpin dalam Islam. Kerana 2-3 hari lepas kita tahu dekat Johor telah pun dibubarkan Dewan Undangan Negeri dan saya rasa tak lama pun Negeri Sembilan pun menyusul dan beberapa negeri lain. Jadi sebagai orang Islam, tuan-tuan, kita kena prihatin dengan apa yang berlaku di sekeliling kita. Sebab apa saja yang berlaku di sekeliling kita, kalau kita tak cakna, tak ambil tahu, dia akan mungkin memberi kesan yang tidak baik kepada diri kita. Sebab politik ni dia berkaitan dengan kehidupan kita, dia berkaitan dengan masa depan anak-anak kita dan sebagainya. Dan yang lebih penting, politik ini berkaitan sangat dekat dengan agama kita. Jadi politik ini sebahagian daripada kehidupan kita, tuan-tuan. Kehidupan sebagai seorang Muslim. Jadi bila kita seorang Muslim, kita kena faham betul-betul bahawa bila kita memilih pemimpin, pemimpin itu akan menentukan corak kehidupan kita akan datang. Sekurang-kurangnya bagi tempoh 5 tahun akan datang. Istilahnya macam ni lah, tuan-tuan. Dia macam kita tanam biji benih lah. Dan biji benih ni dia akan, maknanya dia akan kita tanam dan hasilnya akan kita lihat sepanjang 5 tahun itu. Kalau salah letak biji benih, tuan-tuan, masalah adalah masa 5 tahun tu. Dan pemimpin ini juga macam ibarat juga boleh kita kata macam kepala kereta api, tuan-tuan. Kalau kereta api tu kepalanya rosak, gerabak-gerabak dia pun habis rosak. Tak ke mana-mana, tuan-tuan. Kalau kepala kereta api tu masuk gaung, gerabak-gerabak dia pun sekali ditarik masuk gaung. Sebab tu dalam bab pemilihan ini yang kita akan bincang pada malam ni, maqasid ikhtiaril qadah fil Islam, maqasid syariah dalam pemilihan pemimpin dalam Islam, yang kita dapat melihat beberapa perkara yang diberikan penekanan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sendiri dan juga hadis-hadis serta para ulama. Tuan-tuan mata Allah Subhanahu Wa Taala, cerita tentang memilih pemimpin ini adalah di antara a'zam al-qadaya allati ihtamma bihal Islam. Di antara perkara-perkara yang sangat penting yang diberikan perhatian oleh Islam. Kenapa dia, tuan-tuan? Kenapa memilih pemimpin ini penting? Kerana li'annaha tata'allaq bimasalihil ummah kulliha. Kerana dia berkait rapat dengan maslahah ummah keseluruhannya. Macam saya sebutkan tadi. Bila kita pilih pemimpin itulah yang nanti akan menentukan hala tuju negara. Polisi-polisi negara berkaitan dengan ekonominya, berkaitan dengan kemaslahatan ummahnya, berkaitan dengan agamanya. Kalau salah pilih pemimpin, maka dia akan memberi kesan kepada kehidupan kita. Kehidupan rakyat keseluruhan akan terkesan. Bahkan mungkin agama juga akan terkesan kalau kita salah pilih pemimpin. Jadi sebab itulah, tuan-tuan mata Allah SWT, dalam Islam dia sangat penting. Dan pemimpin ini
ialah satu amanah yang sangat besar, amanah azimah, dan mempunyai tanggungjawab yang sangat berat. Sebab itulah tidak semua orang boleh jadi pemimpin. Abu Dhar pernah minta kepada Nabi SAW untuk jadi pemimpin, tapi Nabi kata kamu tak layak wahai Abu Dhar. Sebab jadi pemimpin ni dia bukan sembarangan orang. Pemimpin ni ada ciri-ciri tertentu yang memang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bersedia untuk memimpin. Dan kebanyakan kita tuan-tuan adalah orang yang dipimpin. Secara umumnya rakyat lah. Sebab pemimpin jumlah dia sedikit. Kan? Yang ramai adalah rakyat macam kita ni tuan-tuan. Ya? Walaysat tashrifan, ini perkara yang sangat perlu diberikan perhatian oleh pemimpin khususnya dan juga bagi kita yang nak memilih. Pemimpin kena sedar, tak kisah di mana peringkat mereka, sama ada wakil rakyat DUN ke, parlimen ke, jadi menteri ke, jadi Perdana Menteri ke, kedudukan sebagai pemimpin laisat tashrifan, bukanlah satu perkara yang dianggap sebagai satu perkara yang berbentuk kemuliaan. Jangan rasa bila kita dipilih, oh kita orang yang mulia, kita orang yang hebat. Tak tuan-tuan. Kenapa? Kerana tujuan asalnya adalah menunaikan amanah Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang dipilih oleh pemimpin, orang yang dipilih sebagai pemimpin, dia dipilih oleh Allah untuk bertanggungjawab ke atas maslahah rakyat dia. Sebab tu ada kawan-kawan kadang-kadang tanya saya, tuan-tuan, Ustaz tak minat ke jadi wakil rakyat? Saya kata tak payahlah. Terima kasihlah. Yang jadi wakil rakyat ni tuan-tuan, semua rakyat jelata di bawah tu kita bertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Nak bawa diri sendiri pun rasa tak mampu tuan-tuan, apatah lagi nak tanggung dosa disebabkan mungkin kecuaian kita tunaikan tanggungjawab semuanya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Nabi kata setiap kamu adalah pemimpin. Apatah pemimpin di peringkat, kita nak mimpin keluarga pun kadang-kadang ada masalah tuan-tuan. Nak pimpin anak-anak pun ada masalah. Nak pimpin ribuan bahkan mungkin jutaan rakyat di bawah kita tuan-tuan, kalau silap langkah tak masuk syurga tuan-tuan. Ini tugas pemimpin berat tuan-tuan. Kalau kita dengan sengaja menzalimi mana-mana rakyat kita atau tidak tunaikan tanggungjawab kita, yang sepatutnya sebelum masuk syurga Allah Ta'ala datangkan rakyat-rakyat menuntut hak dia di akhirat nanti tuan-tuan. Jangan rasa seronok jadi pemimpin tuan-tuan. Jadi pemimpin dia punya tanggungjawab sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sebab itulah bila jadi pemimpin, kena bersihkan hati dan jiwa. Kerana apa? Pemimpin laisat litahqiqil masalih asyakhsiyah. Kerana tujuan jadi pemimpin bukanlah untuk tujuan mendapat habuan-habuan dalam berbentuk peribadi. Bukan nak cari kedudukan, bukan nak cari kekayaan, bukan nak ambil peluang untuk dapatkan projek itu, projek ini. Tak. Matlamat jadi pemimpin adalah untuk tunaikan tanggungjawab sebagai orang yang diamanahkan untuk kebajikan rakyat yang di bawahnya. Itu asas dia tuan-tuan. Itu asas dia. Sebab itulah bila kita cerita tentang kepimpinan tuan-tuan, dia sangat berkait rapat dengan amanah. Dalam Al-Quran Allah SWT menyebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah SWT memerintahkan kamu itu siapa? Pemimpin lah. Tak kisahlah di peringkat mana dia jadi pemimpin. Arahan Allah jelas. Kamu diperintahkan untuk menunaikan amanah kepada mereka yang berhak. Kalau kita sebagai suami, amanah kita kepada siapa? Isteri kita. Wajib tunai amanah? Wajib tunai amanah. Apa tunai amanah dia? Apa amanah dia? Antaranya memberi nafkah. Tak tunai amanah, tak bagi nafkah, artinya kita khianat amanah yang Allah Ta'ala berikan pada kita. Tak beri, tak didik isteri dengan baik, tak tegur isteri buat maksiat.
Isteri keluar rumah tak pakai tudung contohnya, tak tegur, tak nasihat, tak beri peringatan. Khianat amanah yang Allah Ta'ala berikan kepada dia. Okay. Kalau kita sebagai ayah, tanggungjawab kita kepada anak, amanah tuan-tuan. Mak kepada anak dia, amanah. Apa-apa saja yang berlaku tuan-tuan kepada anak-anak, mak ayah dia bertanggungjawab. Sebab itulah kalau berlaku mana-mana kes yang melibatkan jenayah anak-anak, yang perlu cari adalah mak bapak dia dulu. Kena cari siapa dia tuan-tuan? Mak bapak dia dulu. Sebab mak bapak adalah orang yang pertama yang patut dipertanggungjawabkan di atas apa yang dilakukan oleh anaknya. Kecuali ada kecuali tuan-tuan. Kecuali apa dia? Kecuali lah kalau ayah ibu dia telah pun melaksanakan tugasan sebagai ibu bapa dengan cara yang terbaik. Daripada kecil didik anak dia solat. Daripada kecil ajar anak dia tutup aurat. Daripada kecil ajar anak dia berlaku amanah. Jangan khianat, jaga akhlak, jaga peribadi, jaga mulut, jaga segala-galanya. Kemudian dimonitor pula. Diperhatikan daripada mula peringkat awal sampailah anak tu besar, hatta sampai dah kahwin pun masih lagi duduk tanya, duduk nasihat, bagi peringatan. Kalau dah buat segala-galanya tetapi tiba-tiba anak melakukan perbuatan yang bercanggah dengan hukum syarak, terlibat dengan dadah, terlibat dengan perzinaan, terlibat dengan minum arak dan sebagainya, maka pada ketika itu ibu bapa tidak boleh dipertanggungjawabkan kerana dia telah pun tunaikan tanggungjawab dia. Tapi kalau ibu bapa gagal membentuk anaknya dengan didikan yang baik, tiba-tiba anak itu rosak, maka ibu bapa akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sama jugalah kalau soalan pemimpin, seperti mana kita jelaskan tadi, tak tunaikan amanah. Sebelum dipilih berjanji itu dan ini contohnya. Dia wajib tuan-tuan untuk laksanakan selagi mana dia boleh laksanakan. Kena buat sedaya upaya, yang tahu dia mampu tak adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dia kena dan dia wajib berusaha sedaya upaya di atas kemampuan yang ada untuk tunaikan tanggungjawab. Kalau dia tak tunaikan tanggungjawab, dia berjanji tapi kalau sengaja, ni cerita sengaja tuan-tuan. Sebab kita fahamlah dalam mana-mana kerajaan pun tuan-tuan, walaupun mungkin niat dia baik untuk tunaikan setengah-setengah janji, tapi beberapa halangan ada, tidak dapat ditunaikan disebab-sebabkan tertentu, itu dia dengan Allah Ta'ala lepaslah. Dia dengan Allah Ta'ala lepas kerana dia tidak berniat untuk mengkhianati janji yang dibuat. Tetapi kalau dia memang berjanji dan sengaja, dia memang boleh buat, memang boleh tunaikan amanah, tetapi tak buat, maka dia akan bertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah tuan-tuan, jadi pemimpin ini bukan satu kerja yang mudah. Sebab itulah saya kalau diberi peluang pun saya memang tolak tuan-tuan, memang tak layak pun. Tapi kalau diberi peluang pun kita tak nak, sebab tanggungjawab ini sangat berat tuan-tuan. Takut nanti patutnya kita ada peluang untuk masuk syurga, tiba-tiba kena tarik oleh rakyat jelata kat bawah ni. Kerana apa? Kerana kita gagal tunaikan tanggungjawab. Baik tuan-tuan yang Allah SWT, untuk kita membuat pemilihan, kita kena faham, kita faham tanggungjawab yang perlu dipikul oleh para pemimpin. Jadi kita nak cari pemimpin yang macam mana? Yang boleh buat semua tugasan-tugasan ini. Yang pertama apa dia? Tahqiqul ubudiyah lillahi ta'ala. Ini asas dia. Walaupun kita faham negara kita bukan negara Islam. Kita bukan negara Islam tuan-tuan. Walaupun ada orang kata negara Islam, tapi pada hakikat yang sebenar kita Malaysia bukan negara Islam. Tetapi negara yang diperintah oleh majoritinya pemimpin-pemimpin Islam. Sebab negara Islam adalah negara yang mengamalkan semua prinsip-prinsip Islam. Dalam segala, dalam pemerintahannya, dalam politiknya, dalam muamalatnya, dalam undang-undangnya, dia kena laksanakan keseluruhan itu, barulah boleh digelarkan sebagai negara Islam. Walaupun kita bukan sebuah negara Islam, tetapi alhamdulillah kita tahu bahawa
agama Islam adalah agama persekutuan. Alhamdulillah, ya, kita boleh melakukan amal ibadah tanpa ada apa-apa halangan daripada mana-mana pihak. Okay? Jadi dalam Al-Quran Allah SWT menyebutkan, alladzina immakkannahum fil ardi aqamus salah wa atuz zakah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar. Jadi ini adalah satu amanah yang mana, ya, apa yang hendak dicapai sebagai seorang pemimpin untuk memastikan bahawa rakyat jelata dia hidup dalam keadaan yang selari dengan apa yang ditetapkan oleh Islam. Kalau boleh, pemimpin itu dia bertanggungjawab di atas ibadah yang dilakukan, akhlak yang dilakukan oleh orang-orang bawah dia. Maksudnya apa dia, tuan-tuan? Maksudnya dia kena bukan setakat memimpin, tetapi dia kena mencari jalan macam mana nak membentuk akhlak peribadi, ibadah, ya, maknanya cara hidup rakyat di bawah dia. Supaya dia dapat memastikan bahawa rakyat tu taat dan patuh kepada perintah Allah SWT. Itu di antara tujuan pemimpin ataupun tugasan utama sebagai pemimpin. Kalau boleh, dia nak pastikan bahawa setiap rakyatnya tunduk dan patuh kepada perintah Allah SWT. Walaupun kita tahu bahawa tak semualah. Contohnya menteri-menteri, tak semuanya menteri-menteri akan terlibat dengan apa yang kita sebutkan. Ada contohnya menteri agama, dia khusus untuk bahagian agama. So dia kena tunaikan tanggungjawab dia sebaiknya. Baik. Itu yang pertama, tuan-tuan. Yang kedua, sebagai pemimpin, dia perlu memberi fokus kepada hifzuddin, yang merupakan salah satu daripada maqasid syariah yang paling utama. Jaga agama, jaga masalah agama. Pastikan agama Islam ini yang tidak diperkatak-katikkan oleh mana-mana pihak. Kena defend, kena pertahankan Islam dengan cara apa sekalipun berlandaskan undang-undang syarak. Itu di antara tugasan. Ya, jadi kalau sekiranya, ya, contoh ada menteri yang ditugaskan bahagian agama. Kalau ada apa-apa yang berlaku di kalangan masyarakat, contohnya ada ajaran sesat, maka menteri berkewajipan untuk mencari jalan macam mana nak selesaikan masalah ini. Untuk memastikan akidah umat Islam berada dalam akidah yang betul. Itu tanggungjawab dia. Tanggungjawab dia juga adalah untuk menyebarkan syiar Islam. Tanggungjawab dia juga ialah untuk memastikan semua institusi-institusi kerajaan yang Islam bergerak, berusaha sedaya upaya untuk kembangkan Islam, untuk berikan kefahaman yang betul kepada masyarakat. Itu tanggungjawab dia, tuan-tuan. Ini tanggungjawab apa? Tanggungjawab sebagai pemimpin. Jadi sebab itulah, kalau kita dapat pemimpin yang tak faham Islam, yang tak tahu tentang kepentingan syariat Islam, maka apakah kita boleh harapkan mereka berjuang untuk Islam? Ini masalah dia. Sebab itulah, perkara yang penting di antaranya ialah kita pastikan pemimpin yang kita pilih untuk memimpin orang yang faham tentang Islam, tuan-tuan. Itu yang kedua. Yang seterusnya, tanggungjawab yang juga perlu dipikul oleh pemimpin adalah tahqiqul adl. Memastikan keadilan diberikan, ditunaikan terhadap semua rakyat dia, tanpa mengira bangsa dan agama, tanpa mengira parti mana mereka. Wajib sebagai pemimpin tunaikan tanggungjawab, kerana Allah SWT memerintahkan semua pemimpin, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah Ta'ala perintahkan kamu untuk berlaku adil dan melakukan kebaikan. Dan kebaikan ini, tuan-tuan, diajak oleh Islam untuk semua manusia, untuk semua makhluk. Bukan sahaja manusia, bahkan makhluk-makhluk haiwan pun kena ada ihsan. Tidak boleh sewenang-wenangnya menyaksa, membunuh binatang-binatang tanpa ada sebab yang dibenarkan. Artinya, kalau sekiranya seorang pemimpin yang benar-benar faham tentang konsep kepimpinan ini, maka dia pastinya akan melakukan keadilan dan berusaha sedaya upaya untuk berlaku adil.
Walaupun kadang-kadang kita tengok hari ini memanglah secara umumnya kita lihat bahawa mungkin kadang-kadang berlaku kita nampak macam tak adil. Contohnya, maka kalau itu berlaku maka ia telah bercanggah dengan konsep keadilan Islam yang sebenar. Okey. Sebab itulah tuan-tuan dan Allah SWT, kalau mengikut kata Ibn Taymiyah, dia menyebutkan bahawa Inna Allah yuqimud daulah al-adilah wa in kanat kafirah wa la yuqimud daulah al-zalimah wa in kanat muslimah. Konsep keadilan ni sangat penting tuan-tuan. Sebab keadilan ni adalah satu prinsip sejagat. Ya. Ibn Qayyim menyebutkan bahawa, Ibn Taymiyah menyebutkan bahawa Allah SWT akan mendirikan atau menegakkan negara yang adil walaupun dia sekiranya negara itu negara yang kafir. Negara tak Islam. Contoh kita ambil Amerika, tuan-tuan. Kita ambil UK contoh. Boleh tak berlaku adil? Boleh. Allah Ta'ala akan bantu kalau sekiranya pemimpin mereka berusaha untuk memberikan keadilan kepada rakyatnya. Allah Ta'ala akan bantu walaupun negara itu negara kafir. Boleh faham tuan-tuan? Negara yang bukan Islam, boleh tak berlakunya keadilan? Boleh tak Allah Ta'ala bantu berlakunya keadilan dalam negara tersebut? Boleh berlaku tuan-tuan, walaupun negara itu negara bukan Islam. Saya ambil contoh mudah tuan-tuan. Kalau kita tengok negara-negara Arab, contoh Mesir lah tuan-tuan, Saudi Arabia dan sebagainya, kita tengok ramai daripada rakyat mereka, khususnya yang aktivis ni, pejuang-pejuang yang ingin menegakkan Islam, yang menegakkan yang tak suka kepada pemimpin yang tidak mematuhi syariat Islam. Jadi mereka agak vokal mengkritik kerajaan dan sebagainya. Akhirnya mereka ke mana? Mereka pergi ke UK, US. Ada yang pergi ke Turki dan sebagainya. Kenapa tuan-tuan? Kerana negara yang bukan Islam kadang-kadang kebebasan itu lebih terbuka ataupun diberikan kebebasan untuk bersuara. Freedom of speech ada di negara-negara yang bukan Islam tuan-tuan. Itu salah satu konsep ataupun salah satu daripada ciri-ciri keadilan dalam negara yang bukan Islam. Sedangkan negara-negara contoh Mesir, Saudi tidak ada kebebasan itu. Bila tidak ada kebebasan bersuara, bercakap, tak boleh nak kritik, maka tidak ada keadilan. Itu salah satu sudut keadilan. Dia pergi negara luar mereka bebas untuk berdakwah. Bahkan kita tengok orang berdakwah di mana tempat. Di negara-negara luar, bahkan di negara contoh di Amerika, di UK dan sebagainya, orang masuk Islam lebih ramai daripada masuk Islam negara kita tuan-tuan. Walaupun majoriti penduduk negara kita Muslim, tapi yang masuk Islam daripada percentage dia, negara luar UK, US lebih ramai. Sebab apa? Sebab kebebasan yang diberikan kepada mereka, dan selain daripada itu mereka memang mencarilah dengan apa yang berlaku di Gaza dan sebagainya, maka mereka terbuka fikiran mereka untuk mengenali Islam. Okey. Wala yuqimud daulah adh-dhalimah wa in kanat muslimah. Dan Allah Ta'ala tidak akan bantu satu negara yang zalim walaupun negara itu negara Islam. Allah Ta'ala tak akan bantu negara tersebut. Maksudnya kalau contoh kita sebagai negara Islam, tetapi pemerintahannya zalim sebagai contoh, maka Allah bantu tak? Allah Ta'ala tak akan bantu. Okay? Allah Ta'ala akan bantu negara Islam kalau sekiranya prinsip-prinsip Islam itu dilaksanakan, prinsip-prinsip keadilan itu dilaksanakan dalam negara tersebut. So, apa yang boleh difaham di sini tuan-tuan, negara Islam saja tidak cukup untuk dapat bantuan daripada Allah SWT kalau sekiranya negara tersebut tidak melaksanakan keadilan kepada rakyatnya. Okay. Tetapi yang terbaik pastinya negara Islam. Dan negara juga yang adil, maka di situ akan dapat bantuan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selain daripada itu, yang keempat tuan-tuan, peranan ataupun tugasan yang perlu dilaksanakan oleh pemimpin adalah hifzul amn wal istiqrar. Ini juga di antara tugasan para pemimpin. Yang pemimpin kena pastikan bahawa negara yang dipimpin tersebut sentiasa aman.
sentiasa aman, tuan-tuan. So, negara, kerajaan wajib memastikan bahawa apa-apa saja yang boleh membawa keamanan kepada masyarakat, maka dia kena buat. Walaupun kadang-kadang kita nampak ada tindakan-tindakan yang dibuat oleh sesetengah kerajaan, contohnya nampak macam kasar dan ganas, tetapi kadang-kadang dia bertujuan untuk menjaga keamanan, maka ia perlu dilaksanakan. Kadang-kadang perlu ditangkap orang-orang tertentu, contohnya individu-individu tertentu. Kenapa? Untuk elakkan daripada berlakunya perkara-perkara yang boleh menggugat keamanan negara sebagai contoh. Maka itu perlu juga dilakukan. Itu sebahagian daripada tugasan yang wajib dilaksanakan dan wajib dilaksanakan oleh para pemimpin. Selain daripada itu juga, tahqiqul masalih nas, memastikan bahawa maslahat umat ataupun maslahat rakyat itu terjaga. Jadi apa perkara yang paling utama sekarang ni yang perlu diberikan perhatian oleh mana-mana pemimpin, antaranya kebajikan rakyat. Itu di antara fokus pertama yang perlu diberikan oleh pihak mana-mana pemimpin. Mana kalau kita nak pilih pemimpin, kita kena memilih pemimpin yang memang prihatin terhadap rakyatnya. Jaga kebajikan rakyatnya. Jaga dari segala sudut. Kalau pelajar, dari sudut pendidikannya, dari kehidupan, harga barang-barang contohnya, itu semua perlu diberikan perhatian oleh pemimpin. Jadi itu di antara ciri-ciri yang juga perlu diberikan perhatian oleh pemimpin. Baik, selain daripada itu, tuan-tuan, ini di antara ciri-ciri yang perlu kita lihat dalam memilih pemimpin. Okey. Ikhtiarul qawiyul amin. Nak pilih pemimpin, Islam mengajar kita supaya memilih orang yang al-qawi al-amin. Qawi artinya kuat, sehat tubuh badannya. Mana tidak berpenyakit. Contohnya yang boleh menjejaskan pengurusan dia ataupun menjejaskan tugasan dia sebagai pemimpin. Itu wajar dielakkan. Kalau contoh kita dapati ada pemimpin tapi kerja dia bukan kerjalah, setiap minggu duduk berulang-alik pergi hospital contohnya, maka bukan tak boleh, tuan-tuan, tapi tidak digalakkan untuk memilih pemimpin yang demikian, sebab pemimpin ini tugasan dia adalah untuk memberi khidmat kepada masyarakat. Jadi kalau dia duduk berulang-alik ke hospital, maka akan terjejas tanggungjawab dia, maka tidak digalakkan, tuan-tuan, untuk memilih. Okey? Ini tak tuju siapa-siapa, tuan-tuan. Ini umum saja. Ini apa yang digariskan oleh Islam. Ini al-qawi itu kuat, artinya dia ada kemampuan, ada tenaga yang berkemampuan untuk memberi khidmat yang terbaik pada rakyat. Okey? Kemudian selain daripada tubuh badan yang sihat, dia perlu yang paling utama adalah al-amin, seorang yang amanah. Amanah ni, tuan-tuan, kadang-kadang dia tidak nampak di peringkat awal. Katalah satu orang dicalonkan untuk jadi calon, contohnya untuk masuk pilihan raya, tuan-tuan. Macam mana kita nak kenal dia amanah ke tak? Kita boleh lihat cara hidupnya. Orang yang amanah ni, dia kadang-kadang kita boleh nampak sifat dia. Antara sifat yang paling utama yang menggambarkan orang itu amanah ialah tanggungjawab dia terhadap asas-asas kehidupan dia sebagai seorang Muslim. Sebab nak cari orang amanah, dia kena macam mana pun kena kaitkan dengan agama. Orang yang selalu contohnya berulang-alik ke masjid, ke surau, potensi untuk menjadi orang amanah jauh lebih besar daripada orang yang tak pergi masjid, tak pergi ke surau. Walaupun itu bukan pasti. Ada je orang mesti masjid pergi surau, tak tinggal kan, tapi tak amanah, rasuah ada. Tapi kebiasaannya itu antara cirinya. Kalau kita nak cari pemimpin, kalau boleh carilah pemimpin yang kaki surau, kaki masjid. Itu yang terbaik, tuan-tuan. Sebab orang yang kaki surau, kaki masjid ni, potensi dia menjadi orang yang amanah adalah lebih dekat berbanding dengan orang yang jauh daripada masjid dan surau. Itu satu, tuan-tuan. Yang kedua, tengok cara hidup dia. Kalau hidup dia, contoh di rumah pun orang kata tak terurus dari satu sudut, dari sudut agamanya. Contoh kita pergi ziarah rumah dia, isteri tak tutup aurat, anak tak tutup aurat,
maka itu bukan ciri-ciri orang yang amanah, kerana amanah dia ada kaitan dengan agama. Kalau boleh kita elakkan orang macam ni jadi pemimpin kita. Sebab apa? Asas tadi kita sebut, antaranya untuk jaga agama. Kalau seorang pemimpin nak jaga keluarganya dari sudut agama, tak mampu, macam mana dia nak jaga agama seluruh rakyat? Jadi sebab itulah dalam Islam, amanah ini sangat penting. Dan amanah yang lebih penting ialah, tuan-tuan, menunaikan tanggungjawab diberikan oleh rakyat, oleh orang yang memilih dia dengan penuh tanggungjawab dan tanpa maknanya melihat masalah-masalah untuk dirinya sendiri. Ya, sebab kadang-kadang, tuan-tuan, kadang-kadang kita lihat, bukan nak kata siapa-siapa lah, manusia umumnya ramai yang bekerja-kerja ataupun bersungguh-sungguh untuk jadi pemimpin kerana mereka melihat potensi-potensi yang mereka bakal dapat. Ini masalah. Yang kadang-kadang daripada awal pun dah nampak. Ini kita cuba elakkan, tuan-tuan. Nak cari orang yang ikhlas, yang betul-betul ingin berkhidmat untuk rakyat. Itu asas dia. Baik. Ini berdasarkan kepada apa yang disebutkan oleh Allah SWT, cerita tentang Nabi Musa AS, yang mana salah seorang daripada anak Nabi Shu'aib bertemu dengan Nabi Musa AS, lalu menyebutkan, ya abati ista'jirhu inna khaira man ista'jartal qawiyyul amin. Okay. Wahai ayah, ambillah Nabi Musa ini, ambillah dia bekerja dengan kita. Kenapa? Kerana sebaik-baik orang yang kamu ambil sebagai pekerja adalah yang kuat, yang gagah, yang sehat dan yang amanah. Jadi ini sifat ini disebutkan oleh ulama antara asas-asas yang penting sebagai pemimpin. Amanah sangat penting, tuan-tuan. Sebab bila pemimpin semuanya di semua peringkat amanah, tidak ada kebocoran, tidak ada rasuah dan sebagainya, maka pastinya insya-Allah negara kita akan jadi negara yang maju dan makmur. Rezeki akan melimpah ruah kepada rakyat. Kenapa? Tidak ada kebocoran sana dan sini. Sebab itulah pemimpin amanah ini sangat penting, tuan-tuan. Para ulama menyebutkan antara ciri-ciri orang yang amanah, orang yang mana perlu dipilih sebagai disebutkan al-qawi itu, antaranya ialah dari sudut apa? Al-kafa'ah. Kemampuan dia untuk menjalankan tugas dengan baik. Ada pengalaman, contohnya. Ada ilmu. Ada kemampuan. Itu antara ciri yang perlu kita lihat. Kerana dia nak memimpin. Kalau kita lihat, dalam keluarga pun contohnya tak boleh nak urus. Keluarga pun tak boleh urus. Macam mana nak urus? Macam mana nak urus rakyat yang begitu ramai? Urusan-urusan kecil-kecil pun tak dapat nak diselesaikan. Macam mana kita nak pilih dia sebagai pemimpin untuk memimpin rakyat? Okey, kemudian al-qudrah ala ittikhadh al-qarar. Pemimpin ni dia antara orang yang boleh membuat keputusan. Ada orang kadang-kadang boleh tengok, tuan-tuan. Ciri-ciri kepemimpinan itu boleh dilihat dalam masyarakat kita. Dalam surau kita, dalam masjid kita, kita boleh tengok ciri-ciri kepemimpinan. Khususnya kalau kita ada program apa-apa. Ada orang yang ada ciri kepemimpinan ni, dia ada idea, tuan-tuan. Ada keberanian. Ada kaedah dan cara macam mana nak selesaikan masalah. Bukan orang yang hanya ikut. Itu tak ada ciri kepemimpinan. Jadi orang yang nak jadi pemimpin ni perlu ada, orang kata, cara kaedah yang tertentu berdasarkan ilmu, berdasarkan pengalaman dia boleh membuat keputusan yang terbaik untuk rakyat di bawah dia. Tadi kita dah bincang sikit sebanyak, tuan-tuan, tentang ciri-ciri yang perlu ada pada seorang pemimpin yang bakal kita pilih sebagai pemimpin kita. Baik, cuma ada sikit persoalan yang mungkin timbul di kalangan kita. Sebab ini benda yang realiti yang berlaku dalam masyarakat kita, dalam sistem demokrasi yang ada dalam negara kita. Okay. Persoalan dia, mana lebih utama dalam memilih pemimpin? Nak tengok individu ke nak tengok parti, tuan-tuan? Okay. Ini guideline yang diberikan oleh para ulama', tuan-tuan. Okay. Berdasarkan kepada ayat yang kita baca tadi, ayat yang berkaitan dengan Nabi Musa AS, yang mana ayat menyebutkan inna khaira man ista'jartal qawiyyul amin,
Yang sebaik-baik orang yang kamu ambil bekerja, termasuklah pemimpin, ialah orang yang kuat, yang berkemampuan lagi amanah. Jadi dari sudut ini kita tinggalkan pada parti-parti tertentu untuk membuat strategi mereka masing-masing. Itu hak mereka lah. Tapi nak ceritanya apa yang ditunjukkan oleh Islam, ini kaedah dia. Yang keutamaan adalah individu. Okay? Itu individu. Ini kita punya disebutkan sebagai guideline dia. Sebab apa yang disebutkan dalam Al-Quran itu fokus kepada individu. Okay? Baik. Jadi individu antara yang kita sebutkan tadi adanya sifat Al-Qawi. Al-Qawi itu ada kemampuan. Jadi ini sangat penting tuan-tuan, kerana dalam satu hadis Nabi SAW menyebutkan, man waliya min amril muslimina syai'an fasta'amala alaihim rajulan wa huwa ya'lam anna fihim man huwa awla bidzalika minhu faqad khana Allah wa rasulahu wal mu'minin. Okay, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang melantik seseorang untuk menguruskan urusan orang Islam, sedangkan dia mengetahui ada orang lain yang lebih layak daripadanya. Kita tengok ada beberapa calon. Dan kita tahu, ya, kalau pilih yang A ni, artinya kita tidak berlaku adil, kerana sebenarnya ada orang yang lebih baik daripada dia. Kita kenal dia, akhlaknya bagus, ya, contohnya. Ya, kaki solat, maknanya amanah, dan kita dah kenal dia rapat contohnya. Tapi kita pilih juga orang lain. Ya. Faqad khana Allah wa rasulahu wal mu'minin, sesungguhnya dia telah mengkhianati Allah, Rasulnya dan orang-orang mukmin. Artinya apa dia tuan-tuan? Dalam pelantikan, dalam pemilihan pemimpin yang dicadangkan, apa yang disebutkan oleh Nabi SAW ialah memilih individu-individu yang baik, yang beriman, yang bertakwa, yang amanah. Itu asas dia. Artinya, kalau ada 2-3 orang calon, kita kena pilih ini sebagai asas dia untuk membuat pemilihan. Sama ada kita nak memilih parti mana, itu lain cerita. Tapi asasnya begitu. Asasnya begitu. Sebab kita nak, tuan-tuan, bila kita memilih, kita buat pemilihan berdasarkan apa yang telah diletakkan oleh hukum syarak. Itu asas dia yang paling utama. Sebab parti ni, tuan-tuan, dia cuma platform. Dia bukan asas. Dia cuma kaedah untuk sampai kepada satu-satu matlamat. Tapi yang asasnya adalah individu tersebut. Okay? Tapi ini saya kata ini secara umum saja. Jadi kita serahkan pada parti-parti tertentu, mana-mana parti lah, untuk menentukan macam mana kaedah dan strategi sebagainya. Tapi ini secara umumnya tuan-tuan. Baik. Itu satu isu. Itu satu isu. Isu yang kedua yang saya juga nak jelaskan di sini tuan-tuan, yang juga yang mungkin kita juga tertanya-tanya juga. Nah, baik. Boleh tak? Ni boleh tak kita memilih orang yang bukan Islam sebagai pemimpin? Ini pun jadi isu juga bila sampai waktu pilihan raya sebagainya, akan ada isu. Baik. Kalau kita tengok ayat Al-Quran, ya, ada 2 ayat yang saya baca kat sini tuan-tuan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dari surah Al-Maidah ayat 51 berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Wahai orang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai wali-wali, sebagai pemimpin. Ini larangan yang jelas dalam Al-Quran. Tapi ada perbincangan dia tuan-tuan. Ini ayat yang pertama. Ayat yang kedua, Allah Ta'ala menyebut dalam surah An-Nisa ayat 141, وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang yang beriman. Ini ayat yang kedua berkaitan dengan isu berkaitan dengan pemilihan orang bukan Islam sebagai pemimpin. Baik, walau bagaimanapun ada perbincangan di kalangan fuqaha. Ayat ini berdasarkan pada pandangan para fuqaha, yang tak boleh pilih sebagai pemimpin dari kalangan orang yang bukan Islam adalah yang melibatkan dipanggil Al-Imamah Al-Uzmah. Al-Imamah Al-Uzmah ni artinya pemimpin tertinggi, ketua negara, Perdana Menteri. Haram kita memilih orang yang bukan Islam sebagai pemimpin. Tapi Alhamdulillah, negara kita pun memang tak membenarkan orang bukan Islam, orang bukan Melayu sebagai
ketua negara, sebagai Perdana Menteri. Artinya kalau menang majoriti besar macam mana pun, contohnya kalau bawa pergi ke dekat parlimen, contohnya bawa pergi menghadap Yang di-Pertuan Agong, memang tak boleh. Tidak boleh. Maknanya tak boleh. Walau macam alhamdulillah kita dah ada undang-undang yang meletakkan demikian, maka tak perlu risaulah. Ada satu hari nanti ada Perdana Menteri yang bukan Islam, takkan berlaku kerana perlembagaan menyebutkan bahawa tak boleh orang yang bukan Islam sebagai Perdana Menteri, begitu juga bukan orang Melayu. Tuan-tuan baik. Itu satu. Itu tak boleh. Itu memang haram, tak boleh. Kemudian satu lagi juga tak boleh ialah al-wilayah al-ammah. Wilayah ammah ni jawatan yang mana yang dia boleh membuat dasar berkaitan agama khususnya dan juga negara. Mana kalau kita nak lantik, contoh, ramai sangat orang yang bukan Islam menang dalam pilihan raya. Majoriti dia. Hatta contohnya Menteri Agama pun dia nak juga. Tak boleh tuan-tuan. Itu haram kita memilih ataupun meletakkan pemimpin yang menjaga agama di kalangan bukan Islam. Itu dua yang memang disebutkan oleh ulama, tak boleh pilih orang yang bukan Islam. Manakala al-wilayah al-khasah, jawatan pentadbiran ataupun kementerian tertentu yang tidak melibatkan kuasa tertinggi negara, maka para ulama mengharuskannya. Apatah lagi dalam keadaan kita dalam masyarakat majmuk ini, maka ia dibenarkan. Dan ini selari dengan pandangan yang dikeluarkan oleh Syekh almarhum Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Beliau menyebutkan bahawa dalam negara moden yang rakyatnya terdiri daripada pelbagai agama dan berkongsi kewarganegaraan yang sama, warga negara sama, dia bukan Melayu, bukan Islam, tapi warga negara Malaysia, warga negara Malaysia. Okey, macam kita lah kehidupan kita sekarang ni. Penyertaan bukan Islam dalam pentadbiran dan badan legislatif boleh diterima dengan syarat. Ada syarat dia. Manakala apa yang berlaku sekarang ni, pertama, orang yang kita pilih itu tidak memerangi Islam secara jelas. Kalau kita memang kenal individu tertentu atau kumpulan tertentu memang kerja dia nak lawan Islam, maka haram kita memilih dia. Okey. Tapi kalau tidak ada bukti yang jelas dia melawan Islam, maka pada pandangan Syekh Yusuf Qaradawi dibenarkan untuk memilih pemimpin tersebut. Yang kedua, menghormati perlembagaan negara. Kita kena pastikan bahawa pemimpin yang dipilih, kalau dia tidak Islam, maka dia hormat kepada semua perlembagaan negara, undang-undang negara, rukun negara dan sebagainya. Dia mesti hormat dan patuh. Maka dalam keadaan ini, kalaupun dia bukan Islam, kita boleh pilih dia. Harus hukumnya. Yang ketiga, tidak mengancam hak umat Islam. Mana kita kena pastikan bahawa pemimpin yang bukan Islam itu tidak melakukan usaha-usaha yang kita nampak dengan jelas mengancam hak-hak umat Islam. Contohnya, kalau adalah mana-mana pemimpin yang bukan Islam yang dengan sengaja mencari jalan untuk menghalang umat Islam, contohnya menjalankan syiar-syiar Islam, maka orang yang begini tidak boleh kita pilih, hukumnya haram kita memilih orang yang demikian. Tapi kalau dia tidak menghalang, maknanya berjalan mengikut, tidak memerangi Islam, perlembagaan dia hormati, tidak mengancam hak umat Islam, kemudian dia juga melaksanakan perkara-perkara yang boleh memberikan kepentingan kepada rakyat secara adil, maka di sini adalah diharuskan kita memilih pemimpin yang bukan Islam. Boleh faham tuan-tuan? Ada perbezaan-perbezaan yang telah diterangkan oleh para ulama. Jadi tuan-tuan Allah SWT, satu perkara yang saya ingin kongsikan, dalam memilih pemimpin kita kena faham satu perkara, bahawa bila kita memilih pemimpin, arti kita menyokong dan kita mengangkat dia. Jadi bila kita mengangkat dia, kita bertanggungjawab di atas apa yang dilakukan. Kalau kita lihat memang si fulan ni memang dia seorang yang berpengaruh, tapi kita tengok akhlak punya rosak, dia terlibat dengan banyak benda-benda yang tidak betul lah hukum syaraknya, tapi kita masih lagi lantik dan kita yakin bahawa kalau dilantik jadi menteri ke, jadi pemimpin ke, dia ni akan terus menerus melakukan kemaksiatan, maka kita bertanggungjawab di atas kemaksiatan yang dilakukan olehnya. Ini penting tuan-tuan. Ini penting, bukan satu perkara yang kita boleh main-main, kerana dia melibatkan pemimpin. Pemimpin ni dia akan annas ala dini mulukihim.
Satu pepatah Arab menyebutkan bahawa manusia ini dia akan mengikut pemimpin. Kalau pemimpin yang baik, insya-Allah rakyat juga akan jadi baik. Kalau pemimpin orang yang beragama, rakyat juga boleh ikut menjadi orang yang beragama. Kalau pemimpin yang adil, maka rakyatlah nanti akan dapat manfaat dia. Okey? Jadi sebab itulah sama juga kalau sekiranya kita melihat satu individu itu seorang yang baik, yang taat, yang memang suka untuk membantu masyarakat, membantu semua orang, tak kisah, maknanya orang di bawahnya, rakyatnya, tanpa mengira agama dan bangsa dan sebagainya, berlaku adil, maka kita sokong, maka setiap amal-amal soleh yang dilakukan itu insya-Allah akan dapat ganjaran pahala pada kita berterusan. Dalam satu hadis Nabi SAW menyebutkan, "Man sanna sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah wa man sanna sunnatan sayyi'atan fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah," atau kama qala sallallahu. Jadi kita melantik pemimpin yang tuan-tuan sama seakan-akan kita mengajak orang untuk melakukan kebaikan. Ajak orang solat. Bila orang tu solat, maka kita akan dapat pahala, dia pun dapat pahala. Selagi mana dia solat, kita akan dapat pahala, tuan-tuan. Sama juga dengan pemimpin. Kalau pemimpin tu pemimpin yang baik, bila lantik dia, kita pilih dia, setiap amal-amal soleh yang dilakukan, kita akan dapat pahala berterusan. Tapi kalau kita pilih pemimpin yang salah, tuan-tuan, kita bertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, demikianlah sedikit sebanyak perkongsian sebagai guideline kita, sebagai secara umumnya kaedah-kaedah bagaimana kita nak memilih pemimpin-pemimpin yang boleh nanti menjaga agama kita, menjaga kehidupan kita, menjaga masa depan anak-anak kita dan menjadi pelindung kepada kehidupan kita, insya-Allah. Dan akhirnya kita serahkan pada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jadi kita pilihlah apa yang kita yakin terbaik untuk diri kita, untuk agama kita, untuk keseluruhannya, insya-Allah. Ya tuan-tuan, itu saja perkongsian kita untuk malam ni. Mudah-mudahan ada kebaikannya yang baik. Semuanya daripada Allah SWT. Yang lemah, yang kurang, Allah kelemahan saya. Minta maaf banyak-banyak. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.